What's up guys? Aku Abbas dari kabilah Jurhum. Kami dapat tahu ada satu telaga baru jumpa di Mekah. Rupanya yang jumpa telaga tu seorang perempuan dengan baby dia. Suami dia tak tahu kat mana. Hajar bagi izin kami tinggal kat sini. Tapi telaga Zamzam tu tetap milik dia. Okeylah, win-win. Dah 10 tahun. Air telaga Zamzam ni bukan makin kering, makin banyak adalah. Tanah pun makin subur. Aku dengar cerita, Ismail anak si Hajar tu nak disembelih ayahnya. Biar betul. Aku kena cepat ni. Ajaib. Sangat ajaib. Ismail nak kena sembelih dengan ayah dia, tiba-tiba bertukar jadi kibas. Respect aku dengan Ismail ni. Ayah dia nak sembelih dia pun, dia masih sangka baik dengan Tuhan dia. Ismail cakap, Tuhan suruh dia dengan ayah dia bina bangunan ni. Kaabah katanya. Belum siap lagi. Bumi yang asalnya tiada apa-apa, sekarang dah maju. Berkat sabarnya seorang Nabi, tabahnya seorang isteri dan patuhnya seorang anak.